Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Menyambung bacaan wa man bi infaqin min az-zawji wa man hatman min al-qaribi makfiyul mu'an. Tidak sah zakat diberikan kepada orang yang sudah dicukupkan keperluannya, seperti isteri yang sudah menerima nafkah daripada suaminya, dan orang yang memperoleh infak wajib daripada keluarga terdekatnya. Siapa lagi yang tak boleh diberi zakat kepada mereka? Tidak sah zakat diberikan kepada orang yang sudah dicukupkan nafkah, dicukupkan keperluannya, seperti isteri yang sudah menerima nafkah daripada suaminya dan orang yang memperoleh infak wajib daripada keluarga dekatnya. Di sini disebut kaedah apa? Kaedahnya adalah orang yang nafkahnya sudah ditanggung. Okey. Orang yang nafkahnya sudah ditanggung oleh seseorang yang lain sebagai tanggungan wajib, maka tidak boleh diberi zakat kepadanya. Okey, kita bagi contoh. Dalam kitab ni dia bagi dua contoh. Contoh yang pertama, isteri. Seorang perempuan yang masih ditanggung oleh suaminya. Maksudnya suaminya masih ada. Dan suaminya mampu untuk tanggung dia. Sebab ada juga perempuan yang bersuami tapi suami tak bayar nafkah dia. Sebab apa? Sama ada kerana cuai ataupun kerana miskin, tak mampu. Itu kita bahas lain. Yang kita nak bahas sekarang ni, seorang perempuan yang nafkahnya ditanggung oleh suaminya, maka perempuan itu tidak boleh ambil zakat. Okey? Dia tak boleh ambil zakat. Dengan syarat apa? Dengan syarat nafkah yang diberikan kepada dia tu cukup. Itu disebut di sini orang yang sudah dicukupkan. Dicukupkan, makfi dalam bahasa Arab. Tapi kalau contohnya keperluan nafkah dia sebenarnya satu amount lah. Tapi suaminya hanya mampu tanggung nafkah setengah bulan je. Setengah bulan lagi minum air je. Contoh. Tak ada dah beras. Maka maknanya nafkahnya tak cukup. Dia boleh terima zakat. Dia boleh terima zakat. Tetapi kalau nafkahnya cukup, cukup makan, cukup minum, cukup pakai, cukup tempat tinggal, maka dia tidak boleh menerima zakat. Zakat yang bahagian manakah yang dia tak boleh terima? Zakat bahagian fakir miskin. Zakat bahagian fakir miskin. Tapi kalau satu orang perempuan ni dia ada hutang, adakah boleh dia menerima zakat? Boleh. Dia ambil zakat atas nama orang yang berhutang. Yang dimaksudkan perempuan yang ditanggung nafkahnya oleh suami tidak boleh mengambil zakat, maksudnya adalah zakat daripada bahagian fakir miskin. Itu nota dia.
Zakat daripada bahagian fakir miskin. Kemudian yang kedua, orang yang ditanggung, apa dia kat sini? Orang yang memperolehi infak wajib daripada keluarga terdekatnya. Orang ni nafkahnya ditanggung oleh keluarga terdekat. Nafkah wajib. Siapakah yang nafkah ataupun saraan hidupnya ditanggung oleh keluarga? Maksudnya dari kalangan family, siapa yang wajib tanggung siapa? Kalau suami wajib tanggung isteri, itu jelas. Itu dah selesai. Sekarang ni dari kalangan family, sesama kerabat ni, siapa yang wajib tanggung siapa? Pertama, ayah wajib tanggung anak. Dengan syarat tertentu lah, dia ada syarat dia. Anak wajib tanggung ibu ayah dan ke atas datuk nenek, dengan syarat yang tertentu. So, dalam situasi seseorang, contohnya satu orang lelaki ditanggung nafkahnya oleh anaknya. Dia fakir, dia miskin, dia tak ada pendapatan, dia dah tak kerja, dia tak ada duit simpanan pun. Namun makan, pakai, tempat tinggalnya diuruskan oleh anak dia. Nafkah lah kita kata. Maka dia ni, lelaki ni, tidak boleh ambil zakat. Ataupun perempuan ni yang makan, minum, tempat tinggal dibayar nafkahnya oleh anak-anaknya, maka dia tidak boleh ambil zakat. Dia tak boleh ambil zakat daripada bahagian mana? Yang tadilah. Dia tidak boleh ambil zakat daripada ataupun atas nama fakir miskin. Sebab dia memanglah dia miskin, tapi bila keperluan dia sudah cukup, dia kira tak miskin lah. Kan orang yang dikira miskin tadi itu, kita kata orang yang keperluan dia tak cukup. Tapi dia ni keperluan dia cukup, tapi dia miskin. Sebab apa? Ada orang lain yang sara dia. Itu pun dikira cukup lah tu. Itu pun dikira sebagai cukup. Jadi apabila ia dikira sebagai cukup, maka ia tidak layak menerima zakat atas nama fakir, atas nama miskin. Faham kan? Tadi saya sebut ayah wajib tanggung nafkah anak dia, ataupun atuk wajib tanggung nafkah cucunya dengan syarat-syarat tertentu. Kalau satu orang ayah, anak dia tu kaya, macam mana anak boleh jadi kaya daripada ayah? Boleh tak anak jadi kaya? Anak kecil ni, anak besar mungkin je. Ni anak kecil ni. Anak kecil, dia kaya lagi daripada ayah dia. Boleh tak berlaku? Macam mana? Dia menang beraduan. Dia dapat kan. Sekarang ni ada pertandingan kanak-kanak lah apa kan. Mungkin dapat hadiah 100,000, 200,000 kan. Contoh, itu yang mudah untuk kita gambarkan lah. Dia ada satu lagi contoh. Dia jadi kaya sebab dia mewarisi harta. Contoh, mak dia meninggal. Mak dia ni kaya lah, jutawan. Kalau dalam pusaka lah, kalau kita cerita pusaka, budak ni anak lelaki. Okey, ayah. Satu orang perempuan meninggal dunia, meninggalkan seorang suami dan juga seorang anak lelaki, anak lelaki. Jadi suami ni dia akan dapat 1/4 sebab ada anak. 1/4. Kalau tak ada anak dapat 1/2. Dia dapat 1/4. 1/4 harta. Balance tu semua anak lelaki dia dapat. Jadi isteri ni orang kaya. 1/4 harta suami dapat, 3/4 anak tu dapat. Mestilah anak tu lagi kaya daripada ayah dia. Dia boleh berlaku macam tu. Kan, mak dia meninggal masa dia kecil. Dia harta mak dia diwaris lah. Bila harta mak dia diwaris, jadilah dia kaya.
Jadi anak ni, ayah dia tak wajib tanggung nafkah. Maksudnya, perbelanjaan budak ni tak wajib pakai duit ayah. Itu maksud ayah tak wajib tanggung nafkah. Pakai duit anak tu lah. Sebab yang jaga duit tu buat ayah juga. Sebab budak tu kecil lagi. Yang manage, yang urus, ayah. Jadi pampers ke, susu ke, apa ke, yuran sekolah ke, barang sekolah ke, semua pakai duit anak tu. Ayah tak wajib pakai duit dia. Faham? Ayah tak wajib pakai. Kerana ayah hanya wajib tanggung nafkah anak kalau anak tu tak ada duit. Kalau anak ada duit, ayah boleh pakai duit anak tu untuk sebarang keperluan anak tu. Boleh. Beli susu boleh, beli pampers boleh, beli makan boleh, beli bayar duit sekolah boleh, bayar perubatan boleh. Semua boleh. Halal hukumnya. Dia manager. Dia manager jaga duit. Dia jaga, dia bukan pemilik duit tu. Dia jaga sahaja duit anak dia. Itu contoh dia. Jadi tak wajiblah tanggung nafkah. Dan anak wajib tanggung nafkah ibu ayah. Bila ibu ayah tu miskin. Apa maksud miskin? Ibu ayah tu tak ada harta semasa. Tak ada harta semasa, tak ada duit cash, tak cukup lah. Kalau ada pun tak cukup. Ataupun dia tidak ada pendapatan yang mencukupi. Contohnya, ibu ayah tu tak ada pencen apa yang mencukupi lah. Maka siapa yang perlu memastikan mereka ni cukup? Anak-anak. Wajib tu. Bukan seorang anak, semualah. Semua pakat-pakat, kongsi-kongsi. Untuk bayarkan, kalau rumah, mungkin duduk rumah sewa kan, bayarkan, ataupun bayarkan elektrik ke, ataupun bayar makan minum tu memang basic lah. Makan minum tu memang asas. Wajib anak-anak tu untuk bayar. Jadi lelaki ni, ataupun atuk ni, ataupun nenek ni, kalaulah makan minum tempat tinggal dicukup, dia tak boleh diberi zakat. Mungkinlah orang nak cari orang nak bayar zakat ni. Orang kata adalah tahu ada satu orang ni duduk seorang-seorang kat rumah, ingat nak bagi zakat kat dia. Tak semestinya dia perempuan itu boleh terima zakat. Tak semestinya. Dia kena pastikan dulu. Tapi yang dikatakan dia tak boleh menerima zakat atas nama fakir miskin. Tapi kalau dia merupakan asnaf-asnaf yang lain, maka boleh. Boleh dia mengambil zakat. Satu orang dia tanya, boleh tak saya ni ada zakat? Anak tanya ni, boleh tak saya bagi zakat kepada ayah saya? Tak boleh. Kan? Orang yang kita wajib tanggung nafkah dia, kita tak boleh bagi zakat kat dia. Kan? Sebab untuk dia tu, bukan kita bagi zakat. Untuk keperluan dia, kita kena bagi duit asing. Duit asing tu untuk keperluan, tak boleh pakai zakat. Sebab dia kira macam nak 2 in 1 lah. 2 in 1. Zakat pun bayar, nafkah pun bayar. Dalam zakat tu ada nafkah, dalam nafkah tu ada zakat. Tak boleh. Sebab nafkah satu kewajipan, zakat kewajipan yang lain. Dia tak boleh masukkan 2 kewajipan dalam satu perkara. Tak boleh. Dia kena bayar asing, suku. Nafkah, zakat. Jadi tak boleh kita bayar zakat kepada, contoh dia nak bayar zakat ni, dia tengok yang paling terdekat sekali bini dia. Dia bagi zakat kat bini dia. Ni duit bulan ni, nafkah ni kira zakat saya. Tak boleh. Tapi kalau atas asnaf berhutang misalnya boleh. Isteri dia ada hutang, PTPTN tak bayar lagi. Jadi daripada bagi kat orang luar, bagi kat bini lah. Kan? Tapi pastikan bini tu bayar. Beli benda lain pula. Kan? Ataupun bayar zakat kepada suami. Boleh. Isteri kaya, business woman. Banyak business woman kat luar sekarang. Dia ada nak bayar zakat ni, suami pula miskin, contoh. Maka dia boleh bagi zakat kepada suami. Boleh. Walaupun atas nama fakir miskin. Sebab apa? Sebab isteri tak wajib tanggung nafkah suami dia. Jadi kalau suami dia miskin, kalau suami dia fakir, bolehlah memberi zakat kepada mereka. Okey, faham kan? Wan naqlu min mawdi'i rabbil milki fi fitratin
wal mali mimma zukki. Pindahkan zakat dari tempat pemilik asal harta itu bagi kategori zakat fitrah dan zakat harta. Wan naqlu, memindahkan zakat dari tempat pemilih. Dia tak, ayat dia tak habis, kena baca 467. La yusqitul farda wa fit takfiri yusqitu wal isai wal mandhuri. Sambungan dia. Menggugurkan kewajipan pada atas bagi kategori zakat fitrah dan zakat harta, tidak menggugurkan kewajipan fardu zakat. Tetapi bagi kes kafarah dan yang diwasiat serta dinazarkan, ia menggugurkan kewajipan itu. Masih lagi kita dalam bab mengagihkan zakat. Sebelum saya terang ni, tadi kita belajar zakat perlu diberi kepada orang yang betul, asnaf yang betul. Okey, kita dah belajar dah asnaf, fakirnya, miskinnya. Orang fakir ni banyak seluruh dunia. Seluruh dunia, dekat negara kita ada, kampung kita ada, negeri kita ada, luar negara pun ada. Soalannya, fakir yang tinggal di mana yang kita bagi zakat pada dia? Fakir negeri kita ke, ataupun boleh je zakat bagi kat fakir luar negara? Banyak kan orang buat sekarang. Maka jawapan dia ada pada bait syair yang kita baru baca tadi. Memindahkan zakat itu mubtada', predikat, subjek. Dia punya khabar dia tu, tidak menggugurkan kewajipan fardu zakat. Ayat lengkap dia macam tu. Memindahkan, tidak kena baca macam tu. Okey? Memindahkan zakat dari tempat pemilik asal harta itu bagi kategori zakat fitrah dan zakat harta, tidak menggugurkan kewajipan fardu zakat. Faham tak ayat tu? Mubtada' khabar dia. Maksudnya, satu orang nak bayar zakat fitrah. Zakat fitrah perlu diberi kepada asnaf. Contoh, asnaf tu fakir. Fakir yang tinggal di manakah yang sah pembayaran zakat kepada mereka? Jawapannya adalah fakir yang tinggal di tempat pemilik asal harta itu. Harta itu. Maksudnya, kalau kita tinggal dekat pilah, kita kena bagi zakat kepada fakir miskin pilah. Tak boleh bagi fakir miskin luar pilah. Faham? Tak boleh. Mazhab Syafi'i lah. Bab ni ketat sikit. Dia tak boleh. Apa maksud tak boleh? Pertama, haram. Kedua, tak sah. Maksudnya, dia kata saya dah bagi dah. Dia dikira belum bagi. Belum bayar zakat. Itu maksud tidak menggugurkan. Tak menggugurkan maksudnya apa? Maksudnya dia masih belum bayar zakat. Tak menggugurkan fardu? Dia masih ada hutang lagi zakat, belum settle. Tidak menggugurkan kefarduannya. Saya baca sikit. Ada hadis yang berkaitan dengan perkara ini. Okey, kita faham dia punya hikmah dulu. Hikmah dia adalah bila satu orang tu ditinggal satu tempat, orang-orang di tempat itu ada orang miskin, ada orang berhajat, dan ada orang sebaliknya. Orang miskin, orang berhajat tempat tu tahu dia ni orang kaya. Orang tahulah makruf, oh ni orang kaya simpang tu. Ini rumah besar simpang tu. Tapi selama mereka hidup berjiran dengan dia ni, tak pernah dapat manfaat langsung. Sebab orang-orang ni tahu, ialah bila dia tahu hukum syariat, kalau orang ada harta, dia kena bayar zakat. Jadi dalam hati dia tu adalah cita-cita. Maksudnya adalah juga keinginan. Mana tahu setahun sekali dapat zakat daripada dia.
Tapi berlalu setiap tahun tak ada pun zakat. Kan? Macam tak merasa pun. Di situ dia kata dia akan mengecilkan hati ataupun dia akan menghampakan orang-orang yang berhajat di kalangan asnaf yang tinggal di kejiranan dia. Dan zakat tu sepatutnya kita lebih utamakan jiran kita berbanding orang luar. Contohlah orang luar lagi miskin. Kita guna alasan biasanya macam tu lah, orang bagi kata orang sana lagi miskin. Tak. Orang sana dia ada orang sana yang bayar. Ni orang sini ni. Kalau kita nak cerita orang miskin, seluruh dunia ada orang miskin. Duit kita banyak mana? Tak boleh tanggung pun semua orang miskin kan. Jadi bila duit kita ni tak boleh tanggung semua orang miskin, kita dahulukan yang penting dan yang penting. Al-aham falah, itulah cara dia. Secara pasti harta kita memang tak boleh tanggung. Maka maknanya kena select, kena pilih. Maka macam apa kaedah nak pilih ni? Nak pilih orang yang terima zakat. Maka kaedahnya adalah utamakan asnaf tempatan ataupun asnaf orang kampung. Tempatan ni macam Malaysia pula. Utamakan asnaf orang kampung berbanding luar daripadanya. Okey? Begitulah. Begitu hukum dia. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia bagi juga, la yusqitul fardha, tidak menggugurkan kewajiban fardu zakat. Okey, saya nak sebut di sini pengarang dia disebut tentang zakat fitrah. Saya nak bayar zakat fitrah. Siapakah yang dimaksudkan sebagai asnaf orang kampung? Sebab saya ni, contohlah saya tinggal dekat Seri Petaling. Saya raya dekat Perak contoh. Kan? Saya raya kat Perak. Jadi zakat fitrah ni yang dimaksudkan asnaf tu asnaf yang tinggal dekat Perak ke? Yang tempat yang saya akan raya kat sana? Ataupun asnaf tempat saya tinggal lah, Seri Petaling. Kalau bab zakat fitrah, di tempat yang kita berada pada malam raya. Tempat yang kita berada pada malam raya. Jadi yang ni dia akan timbul persoalan. Persoalan lah orang balik kampung kan. Orang biasanya, contohlah dia tinggal KL. Dia balik kampung, dia raya kat Kelantan, raya kat Perak. Biasanya dia bayar zakat ni masa kat KL lah. Dia bayar zakat masa kat KL. Kalau malam raya ni, dia kata tak sempat lah nak bayar zakat fitrah ni. Dia bayar dekat Kuala Lumpur. Secara prinsipnya, al-mazhab Syafi'i lah, tak sah. Tapi taklah difatwakan macam tu. Saya sebut dari segi prinsip kitabnya. Faham tak dia punya alasan dia? Sebab kan kita tahu pengurusan zakat negeri ni kan dia beza-beza. Memang beza sungguh. Kalau contohnya zakat Selangor, dia memang hanya bagi kat orang Selangor je. Dia tak bagi dekat luar daripada Selangor kan. Jadi kalau zakat kita bayar kat KL, memang orang KL dapat, orang Perak tak dapat. Jadi kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, pembayaran zakat fitrah itu tidak sah. Okey? Sebab apa? Sepatutnya kan kita kata zakat fitrah dia bayar kepada asnaf tempat yang dia berada pada malam raya. Malam raya dia ada kat Perak. Dia bayar kat KL. Secara mazhab Syafi'inya, macam kita dah belajar tadi, la yusqitul fardah, tidak menggugurkan fardu. So apa solusi dia? Ni banyak orang buat ni Ustaz, kan? Tak ada pun mufti tegur. Maka solusinya ada dua. Contoh solusi, kita tak payah fikir orang lain kita ni. Kita bolehlah uruskan diri kita kan. Sebab tu kalau saya kalau contoh kita raya dekat Perak, memang kita tak bayar zakat dekat KL.
Kita tunggu balik kampung dulu. Nanti balik kampung pun hujung-hujung juga 29 Ramadan. Kampung rumah lah. Sebab kalau kampung ni kat Shah Alam. Jadi malam raya tu baru kita bayar. Malam raya tu bayar. Kepada asnaf di kawasan tu lah. Di kawasan rumah bapa mertua. Itu memang setiap tahun tu amal macam tu lah. Okey. Pernah saya raya dekat Madinah. Ada satu tahun tu kita raya kat Madinah. Jadi kita bayar zakat fitrah kat Madinah. Kan? Contohnya kita ni beraya kat mana? Tak beraya kat Malaysia. Jadi zakat fitrah, jangan pula kita duduk kat luar, kita call orang Malaysia ni. Ni aku transfer ni, tolong pergi hantar duit zakat kat Amir kat masjid. Bukan macam tu cara dia. Kalau kita beraya bukan dekat Malaysia, bayar zakat kat tempat kita ada. Kita ada kat mana? Contoh ada kat Saudi, ada kat Mekah. Raya kat Mekah. Atau raya kat Madinah ke, ada macam-macam lah orang yang ada kat luar ni. Maka disitulah asnafnya yang dia akan serahkan zakat fitrah kepada mereka. Jadi satu, kita amalkan yang macam yang muktamad lah. Kita amalkan macam yang muktamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Yang kedua inilah yang secara umumnya boleh diamalkan lah oleh sesiapa yang dah buat benda ni. Iaitu dia mengamalkan apa yang yang difatwakan oleh mazhab lain lah. Bahawasanya boleh zakat ni boleh diberikan bukan kepada asnaf tempatan. Okey, zakat boleh diberikan. Cuma kita yang belajar ni, kita nak ambil ilmu tu. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya tak boleh. Jadi dalam situasi kita boleh uruskan, maksud kita boleh pilih untuk bayar kepada asnaf tempatan, maka itulah yang sepatutnya kita buat. Sebab dia sebenarnya puncanya apa? Ketika Nabi hantar sahabat Nabi Sayyidina Muaz pergi ke Yaman, beliau pergi ni sebagai muallim dan juga sebagai qadhi, sebagai hakim. Dan Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz, antaranya Nabi pesan supaya beliau uruskan pengumpulan zakat. Beliau uruskan pengumpulan dan pengagihan. Dan so antara pesanan Nabi ini, Nabi kata zakat tu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat tu ambil dari orang kaya kat sana, Nabi kata, dan dipulangkan balik, maksudnya diserahkan kepada orang miskin kat sana. Jadi perkataan mereka kat sana tu yang Imam Syafi'i faham, maksudnya Nabi kata zakat ambil daripada orang kat Yaman tu yang kaya dan bagi kepada orang miskin yang kat sana juga. Jadi di situlah keluarnya hukum bahawasanya zakat tu kat mana diambil, kat situ dibahagikan. Okey? Okey. Apa? Ada Ustaz. Bagus. Sekarang ni Negeri 9. Kita dah boleh bayar secara online. Bayar secara online. Betul? Bagaimana orang yang nak balik kampung, dia dah tahu dah, dia memang dia nak balik kampung. Malam raya tu mungkin Musa dia akan bayar tu. Jadi dia bayar lah online. Apa masalah tak? Yalah. Itu solusi juga. Bayar online. Negeri 9 9 bayar online. Bayar online lah. Boleh. Jadi lebih utama lah kan? Bayar online. Maksudnya masih ada jalan. Solusi tu ada lagi. Bayar online. Cuma zakat fitrah ni, ada orang tanya, orang tak lepas. Ada satu soalan, ada pendengar tanya, dia ada kat Mekah. Contohnya Mutawi ni ada raya kat Mekah, anak isteri kat KL. Jadi soalan dia, zakat fitrah dia tu memang dibayar kat Mekah lah. Zakat fitrah anak isteri ni nak bayar kat Mekah ke nak bayar kat KL? Maka jawapan dia adalah kita melihat keberadaan mereka, bukan keberadaan kita. Zakat kita mengikut keberadaan kita. Zakat mereka mengikut keberadaan mereka. Mereka berada di KL, maka zakat fitrah mereka pun bayar kat KL. Sekarang lagi senang.
kita boleh macam tadi lah transfer. Ataupun kita wakilkan, contoh kawan-kawan ke, kawan-kawan ataupun adik-beradik, ni tolong bayar sekejap, aku transfer, kau pakai duit kau bayar, bayar kepada Amir, boleh je kan? Zaman sekarang mudah. Dia kena ikut apa? Tempat di mana anak dan isteri kita berada. Okey? Bukan tempat yang kita berada. Kemudian itu daripada segi zakat fitrah. Kalau zakat perniagaan pula, maka zakat perniagaan ni dia melihat di tempat mana dia berniaga. Contohlah dia orang mana, tapi kedai dia kat Selangor. Dia orang KL, kedai kat Selangor. Maka zakat perniagaan itu dia bayar kat Selangor, bukan bayar kat KL. Okey? Dia bukan bayar di tempat dia tinggal, tapi dia bayar di tempat yang dia berniaga. Dia berniaga, iaitu di KL, di Selangor. Jadi ini dibincangkan. Bekerja, yang ni berniaga ni memang jelas lah. Kan orang berniaga ni maksudnya dia memang mendapat belian daripada orang sekitar dia kan. Kat situlah tempat dia dapat rezeki. Satu lagi orang kerja. Orang kerja pejabat ni lain pula cerita dia. Kan kita kan uruskan pejabat. Lepas tu kita dibayar gaji. Kita dibayar gaji. Jadi adakah kita, contohlah ada je orang tinggal Negeri Sembilan, dia kerja dekat KL, ada. Jadi dia nak bayar zakat berdasarkan tempat dia tinggal ke, ataupun berdasarkan tempat dia kerja. Sebenarnya fatwa dah dikeluarkan, dia bayar tempat yang dia kerja. Dia bayar tempat yang dia kerja. Itu fatwa yang dikeluarkan lah. Tapi saya faham lain lah. Saya faham, memang dalam kitab sebut macam ni. Yang kita sebut, yang spesifik sebut tentang berniaga. Berniaga, tempat tu dia berniaga, pasar dia kat situ, kedai dia kat situ, maka tempat zakat dia situlah. Ataupun harta, contohnya dia ni ada harta yang dia simpan kat sini, maka kita akan tengok di mana harta dia ada. Contohlah dia ni bela kambing, kita ada zakat kambing. Kandang kambing dia tu ada kat Bilah, dia tinggal kat luar, maka zakat kambing tu dia bayar di tempat yang kambing dia tu ada lah, kat Bilah lah. Kandang dia ada kat Bilah, bukan dia walaupun tinggal kat KL, tapi kandang dia kat Bilah, maka zakat dia tu adalah mengikut di mana. Kalau padi, di mana sawah dia ada. Dia ada sawah kat Kedah, tapi dia tak tinggal kat Kedah kan. Dia ada pekerja, ada petugas duduk KL, maka zakat padi tu dia bayar dekat Kedah. Tapi dalam masalah bekerja ni, sebab bekerja ni dia macam pejabat je, pejabat kat situ. Tapi kadang kerja yang kita buat tu tak ada kaitan pun dengan tempat yang kita tinggal kan. Tak ada kaitan pun. Kerja dah dapat sewa murah kat situ, jadi kat situlah office dia. Tapi kadang kerja ni menguruskan benda kat tempat lain, antarabangsa. Jadi daripada situ kita faham bahawasanya di situ kita melihat kepada batang tubuh orang tu lah. Macam contohnya duit. Okey, kita ada duit. Duit kita tu dikira kat mana? Duit kita dalam bank. Duit kita kan dalam bank. Orang kaya ni duit dia tak adalah kat rumah dia. Duit dia dekat bank. Jadi duit tu dikira ada kat mana? Yelah, maksudnya bank. Kan dia ada kat bank. Jadi duit tu ada kat mana? Nak kira apa? Bank HQ ke? Bank cawangan ke? Tak kira, kita tak kira. Sebab duit ni kan sifat dia lain. Dia bukan macam harta yang dilungguk, bola peti-peti. Duit dalam bank bukan macam tu.
maka kita kira dia tu lah sosok tubuh dia lah. Sosok tubuh dia tu. Dia ada kat mana, maka dia bagilah, dia santunilah fakir miskin di tempat yang dia berada. Faham tak? Okey? Tidak menggugurkan zakat. Tetapi bagi kes kafarah dan yang diwasiat serta dinazarkan, ia menggugurkan kewajipan itu. Maksudnya, kalau satu orang dia ada nazar, dia kata saya kalau begitu begini, saya nazar nak buat kenduri bagi orang miskin makan. Maka orang miskin yang dia nak buat kenduri bagi makan tu, adakah mesti orang miskin tempatan? Tak mesti. Dia boleh je bagi, tunaikan nazar dia, orang miskin kat mana pun boleh, tak ada masalah. Itu maksudnya dari segi nazar menggugurkan. Ataupun contohnya lagi, dia ada kafarah. Kita belajar ni, antara kafarah ni bagi makan 60 orang miskin. Kafarah zihar, kafarah jimat siang Ramadan. Dia kena bagi 60 orang miskin. Jadi orang miskin 60 tu, adakah mesti orang miskin tempatan? Tak semestinya. Orang miskin luar pun tak ada masalah. Mana pun tak apa. Dan yang seterusnya adalah wasiat. Maksudnya ada wasiat yang diwasiatkan. Misalnya ada wasiat untuk ayah dia wasiat supaya ni ada satu amount harta ni bagi kepada fakir miskin. Maka fakir miskin yang akan diserahkan duit wasiat tadi tak semestinya tempatan, boleh saja luar daripada kawasan. Itu maksud perkataan tetapi bagi kes kafarah dan yang diwasiat serta dinazarkan, ia menggugurkan kewajipan. Yang lepas ni, wasadaqatun nafli fil israri aula walil qaribi thumma al-jari. Sedekah-sedekah sunat adalah lebih baik dan utama disembunyikan, serta lebih utama diberikan kepada kaum kerabat dan jiran. Sekarang ni dah habis zakat, kita masuk bab sedekah pula. Pertama, sedekah ni benda yang bagus. Guru kepada guru kami Maulana Osman, baru ni dia minta sampaikan pesanan. Dia kata sampaikanlah pesanan kepada siapalah yang kamu mampu. Khususnya dia kata zaman sekarang ni zaman fitnah, akhir zaman. Banyak benda-benda pelik-pelik berlaku yang mungkin kita tak pernah dengar dulu berlaku. Pelik ni maksudnya si kemalangan, bencana, jenayah, macam-macam lah. Pelik kan? Pada diri kita, pada harta, pada anak-anak. Jadi kita perlu buat sesuatu untuk protect diri kita daripada fitnah akhir zaman ni. Fitnah akhir zaman, kan? So apa yang kita boleh buat? Satu, kita boleh buat dengan cara buat amal. Jadi kita ni kena ada amalan benteng diri. Sebenarnya amalan tu ada je dalam wirid-wirid lepas sembahyang. Yang masyarakat kita buat sebenarnya dalam wirid tu. Contoh, ya amanal khaifin aminna mimma nakha, ya amanal khaifin. Benda tu berlaku secara santai je. Maknanya bagaimana Tok Guru dulu dia telah terapkan dalam amalan, sehingga amalan tu jadi amalan harian je. Tapi sebenarnya mengandungi sir ataupun rahsia benteng diri yang ampuh. Jadi kita nak benteng macam mana? Kalau orang kaya dia ada duit, kan? Dia hire security ke apa, itu pun tak tentu selamat juga. Jadi kita ni ada amalan-amalan yang Nabi tinggalkan kepada kita. Jadi kita buatlah amalan tu pas sembahyang, pagi, petang. Dia memang ada doa-doa, zikir-zikir untuk benteng diri. Benteng diri apa? Benteng, bahaya ni ada dua. Satu bahaya zahiri, satu bahaya maknawi. Bahaya zahiri ni macam jin, syaitan, orang dengki, dan seumpamanya lah. Bahaya maknawi pula ni daripada keburukan-keburukan, dosa-dosa pun bahaya juga, kan? Jadi satu, kita benteng diri kita tu, zuriat kita
yang akan menghadapi zaman yang lebih dahsyat lagi adalah zuriat kita. Zaman sekarang ni dahsyat kan? Zuriat kita ke depan ni, dia akan menghadapi zaman yang lebih dahsyat. Contoh kita tengokkan zaman sekarang ni dengan alat-alat moden ni. Handphone lah mudahnya. Yang mana yang diuji dengan ujian itu tu anak-anak muda zaman sekarang ni. Zaman kita muda main apa? Main lompat-lompat, main jengkit-jengkit, main getah perempuan zaman dulu lah. Kan? Zaman dulu ni masa saya muda, kalau zaman yang makcik-makcik ni lagilah lain kan. Saya pun taklah tua pun. Itu pun dah nama macam dulu kan. Yang zaman dulu lagi, tu orang kata budak-budak muda zaman dulu kalau dia jahat-jahat pun dia curi buah rumah orang je. Curi buah. Kan? Kalau dia kena kejar dengan tuan pokok dia lari. Sekarang tak lari bila sekarang. Dia pergi pukul lagi tuan pokok tu. Dia pukul balik. Pelik-pelik kan? Pelik-pelik. Itu namanya fitnah. Jadi kita perlu buat sesuatu untuk protect. Paling kurang family kita lah. Family kita lah dulu kan. So kita boleh protect. Takkanlah kita nak pakai duit. Tak. Sebab fitnah ni dia ada zahiri, dia ada maknawi. Kalau duit ni mungkinlah kata boleh protect ujian zahiri. Duit tu maksudnya dia, kalau orang kaya kan dia ada security dia pakai ni. Tu yang maknawi ni. Fitnah-fitnah keburukan ni, dosa-dosa, fitnah-fitnah dajjal ni, maka dia kena ada amal. So amal apa yang kita boleh buat? Pertama, setiap hari baca surah Yasin. Surah Yasin. Kalau ikut Syekh ni, dia kata baca surah Yasin sehari 7 kali. Bacalah. Pagi baca, pas sembahyang baca lah. Pas sembahyang baca sekali. Dia tak semestinya satu orang. Bila kata satu rumah tu 7 kali Yasin dibaca. Kalau dalam tu ada 7 orang, seorang baca satu, kira 7 lah tu. Sebab fadilat baca Yasin ni, siapa baca Yasin pada pagi hari akan ditunaikan hajat dia sepanjang hari. Kan? Sepanjang hari. Kemudian baca ayat kursi. Kan? Baca ayat kursi. Ayat kursi tu kalau ikutnya 100 kali. Kan? Untuk benteng. Kemudian kita bacalah doa pagi petang. Antara doa pagi petang ni dia ada doa pelindung. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh hafal tambah lagi Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupkanlah kelemahan kami dan amankanlah ketakutan kami. Doa ni sebenarnya kuat. Dibaca untuk menghadapi musuh yang zalim. Kan? Untuk menghadapi raja yang zalim. Kalau orang tu takut dengan satu orang, maka dia banyak baca doa ni. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Dia baca pagi 3 kali. Dia baca petang 3 kali untuk dia bertahan diri. Dan satu lagi yang ada kaitan dengan tajuk ni adalah beliau kata setiap hari sedekah. Walaupun sedikit. Sebab apa fadilat sedekah? Nabi kata sedekah menolak bala. Bala. Kita sedekah ni, kita nampak macam kita rugi, tak, kita untung. Sebab faedah ni kita yang dapat. Satu, sedekah menambah harta, Nabi kata. Sedekah tidak pernah mengurangkan harta. Yang pertama. Yang kedua, sedekah ni tolak bala. Antara amalan guru kami, Maulana Mansur, kalau nak pergi musafir, masa keluar rumah tu kalau nampak budak-budak kecil, bagi je. Bagi duit RM1. Bagi budak-budak dekat, anak-anak jiran je lah. Anak-anak quarters, sebab quarters tu akan bagi seorang RM1. Sedekah, cukup lah. Sebab sedekah ni dia macam Dia umpamanya macam insurans. Tapi saya tak suka umpamakan dengan insurans. Sebab insurans ni, kita hanya akan dapat benefit daripada insurans kalau kita dah kemalangan. Tak kemalangan, tak dapat benefit langsung. Kita kemalangan tu pun tak nak.
Kalau dah kaki patah, dah terjurai, dapat duit pun, betul tak? Kalau nak insurans banyak lagi mati. Lagi banyak insurans. Dia buat apa? Mati insurans. Kita nak kemalangan tu sini tak berlaku. Kita tak nak apa-apa. Kita nak afiah. Kan Nabi ajar kita mohon afiah. Kita nak afiat. Tak apalah tak kaya, tapi jangan musibah-musibah ni datang. Sekarang macam-macam kemalangan, kebakaran, pembunuhan. Pembunuhan pun dahsyat-dahsyat juga berlaku hari ni. So kita tu anak yang kat luar tu duduk mengata-kata, tak tahu kan, banyak berlaku. Baru ni pun budak sekolah umur 14 tahun jatuh bangunan. Kita pun tak faham apa maksud dia jatuh bangunan. Bangunan terbiar. Dia jatuh ke, dia yang jatuhkan diri dia ke? Apa pajak kan orang muda bunuh diri. Muda. Dan penyakit bunuh diri ni dah mula ada sikit-sikit. Sepatutnya orang Melayu ni tak, jarang sangat kita dengar cerita bunuh diri ni, kan? Kalau berlaku ni orang bukan Islam. Tapi sekarang dah mula berlaku. Itu sebab dia. Betul tak? Kita biasa tak dengar orang Melayu bunuh diri. Sangat kurang. Sekarang ni budak sekolah menengah. Bukan budak sekolah menengah, dia ada tekanan apa? Orang bunuh diri, orang tekanan hidup je. Sekolah tu. Sebenarnya berita-berita yang kalau dia kata budak orang jatuh bangunan, sebenarnya dia bunuh diri. Cuma semua surat khabar dia tak nak highlight perkataan bunuh diri tu. Takkanlah terjatuh bangunan. Bangunan tinggi tak boleh jatuh saja-saja, kan? Itu semua ada apartmen tu, tak boleh jatuh saja-saja, kan? Kecuali kalau kita pergi buka dan terjun. Tapi mungkin dia tak nak normalisasi berita tu. Nanti orang tengok ramai orang bunuh diri, orang rasa tak apalah, kalau aku buat pun orang lain dah buat dah. Dia tak nak macam tu. Di negara lain dah jadi normalisasi dah. Kat Jepun tak ada apa. Itu dah biasa sangat. Sampai dia ada kawasan khas untuk berbuat benda tu. Jadi kawasan khas, ada bukit, ada hutan lah. Kalau kau jangan susah korang kata pergi kat tempat tu. Memang di Jepun. Dia adalah tempat orang pergi situ, bukan disediakan. Tapi biasanya orang pergi situ. Dia tak sediakan. Dia pun ada pasukan untuk mematahkan. Ada juga mematahkan. Maksudnya kalau dia orang dapat laporan, dia akan cubalah supaya tak berlaku benda tu. Wallahu a'lam. Jadi benda ni, apa yang kita boleh buat untuk diri kita? Kita baca doa pelindung, baca surah Kahfi, kan? Itu untuk daripada fitnah Dajjal. Allahumma doa-doa yang ada lafaz Allahumma inni a'udzubika tu kita amalkan. Min azabil qabri wa min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita baca di hujung semayang. Wa min fitnatil masihid dajjal. Minta lindung daripada fitnah kubur, fitnah dunia, fitnah mati, fitnah dajjal. Jadi itulah orang Islam boleh buat. Zikir, wirid, doa. Itulah, kan? Bahkan itu lagi kuat daripada security fizikal. Bahkan zikir-zikir, wirid-wirid yang sebenarnya datuk nenek kita duduk buat je. Ringkas je benda tu. Tapi kalau buat sehari, insya-Allah ampuh. Jadi antaranya sekarang kita sedang belajar sedekah ni. Iaitu antaranya adalah sedekah. Jadi sedekah ni saya baca sikit. Sedekah ni hukumnya adalah sunat. Allah Ta'ala mengumpamakan orang yang bersedekah ni seperti orang yang memberi hutang kepada Allah. Maksudnya siapa yang sedekah, dia macam bagi hutang kepada Allah. Seperti mana hutang ini wajib dibayar, maka seolah-olahnya dia wajib dapat balasan daripada Allah. Seolah-olahnya Allah gunakan perkataan memberi hutang, nak gambarkan kamu ni confirm lah aku akan ganti balik. Dia nak menunjukkan makna akan mendapat balasan daripadanya. Dan ada hadis yang menyebut tidaklah seorang itu memberi sedekah daripada penghasilan yang baik, melainkan Allah akan mengambil sedekahnya itu dan Allah akan menyuburkannya. Seperti mana satu orang dia bela anak kuda. Nabi umpamakan macam tu. Seperti mana satu orang dia ambil anak kuda tu daripada baby.
Dia jaga jadi besar, jadi kuat, jadi gagah. Jadi Nabi umpamakan, siapa yang bagi sedekah walaupun sikit, tapi dia punya ganjaran tu Allah akan besarkan. Seolahnya Allah bela, Allah jaga, sehingga sedekah yang sedikit itu tapi ganjarannya akan besar seperti gunung. Nabi kata, dia akan dibesarkan sampai dia akan lagi besar daripada sebuah gunung. Daripada dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Maksudnya di hari kiamat nanti kan panas pada mahsyar. Kita perlukan lembayung, kita perlukan payung. So apa akan memayungi seseorang di padang mahsyar? Yang akan memayungi seseorang itu adalah sedekah yang dia lakukan. Dalam matan ni sebut tentang cara sedekah. Pertama, cara sedekah ni, sedekah secara diam-diam lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan. Ada satu golongan yang akan duduk bawah naungan aras, Nabi sebut, dia ni buat amal apa? Sedekah. Yang dia lakukan begitu bersembunyi sehingga tangan kiri dia pun tak tahu. Tangan kiri pun tak tahu. Itu perumpamaan lah. Maksudnya begitu sekali dia sembunyikan, yang duduk sebelah dia pun tak nampak. Dia tangan kiri kan sebelah je. Tangan kiri pun tak nampak. Begitu dia menyorokkan sedekahnya macam dia menyorokkan dosa dia. Kan orang dosa memang malulah nak zahirkan. Kebaikan kalau boleh nak pancarkan pakai satelit itu, nak tunjuk satu dunia, kalau boleh nak tunjukkan. Tapi orang ni dia sorokkan kebaikan dia macam dia menyorokkan keburukan dia. Dia asalnya sedekah ni kalau buat bersembunyi adalah lebih baik. Secara umumnya begitulah. Dan Nabi SAW secara umumnya begitu, secara bersembunyi. Tapi ada keadaan yang mana menzahirkan sedekah tu bagus. Khususnya kalau orang ni jenis orang ikut dia, teladan. Dia ni teladan. Kalau dia buat, orang lain akan buat. Contohnya ayah dia sedekah depan anak dia. Dia nak tunjukkan anak dia satu teladan. Anak dia memang nampak ayah daripada kecil jenis suka sedekah. Jadi anak tu akan membesar dengan sifat suka sedekah. Okey lah. Tapi secara umumnya, kalau kita tanya secara umumnya, sedekah ni bagus terang-terangan ke secara bersembunyi? Secara umum. Dan satu lagi, bila kita sedekah, antara perkara yang kena jaga adalah menjaga maruah orang yang menerima. Bukan semua orang terima, suka ditunjuk muka dia kat media tu. Dia pun tak nak orang tahu. Sebab ada orang yang memang dia tak nak pun tahu orang tahu dia susah. Tak nak. Sebab dia malu. Jadi kalau kita tahu dia perlu, kita diam yang bagi je lah. Tak payahlah kita tunjukkan satu dunia. Bahkan orang macam ni, kadang-kadang dia lagi rela dihidup susah daripada dihina macam tu. Jadi ini pun masalah juga. Sebab kadang-kadang influencer ni, yang pengaruh ni, dia buat macam tu ni ada tujuan lain. Salah juga tu. Tak perlulah tunjuk muka orang. Bagi je lah. Sebab kita buat sedekah ni untuk kebaikan kita, bukan kebaikan orang tu. Ulama ajar kita kalau kita bagi sedekah, kita kena ucap terima kasih kepada orang yang terima tu. Bukan kita tunggu terima kasih kepada dia. Terima kasih, terima sedekah saya. Kan? Orang akan lagi respect kita. Kan? Orang respect. Tapi ada orang, bila dia bagi sedekah, dia nak orang terima tu jadi hamba dia. Berkelakuan macam hamba lah, macam bawahan. Dia suka tu kalau dia terima sedekah, orang tu menangis, orang tu terharu, orang tu tunduk, orang tu kita kalau boleh, kita tak nak orang tu buat. Biar dia tak perlulah nak hinakan diri dia, buat macam tu tak perlu. Kan? Sebab apa? Sepatutnya kita kena rasa bersalah atas diri kita. Kenapa sampai dia susah tahap ni? Sepatutnya dia tak berlaku sampai tahap macam ni. Sebab kita lambat, dia jadi macam ni. Sebab tu kena ada perasaan macam tu. Kan? Kerana tak boleh berlaku, sepatutnya di kampung kita ada family
tak cukup makan. Tak boleh berlaku. Ini dah viral, baru kita datang. Maksudnya kita lambat lah. Kan? Mana boleh biarkan. Maksudnya benda yang paling basic, makan. Jangan sampai orang kampung kita tak makan. Tak boleh. Benda tu sebab makan. Jangan sampai orang tempat kita tak makan. Makan ni benda paling basic. Jangan sampai ada orang tak boleh makan kan. Jadi jangan pula kita bangga sebab kita bagi makan dia. Kita kena rasa bersalah dengan Allah sebab kita lambat. Sampai rupanya family dah berbulan-bulan macam ni. Kan? Kita datang ni sebab tu kata terima kasih, terima. Jadi kalau kita biasakan diri macam tu, maka kita akan dapat jaga hati kita daripada riak, daripada bangga. Kita sedekah bukan kita rasa kita bantu orang, kita rasa penerima tu bantu kita. Sebab Nabi sebut akan sampai satu zaman Imam Mahdi. Zaman manusia mewah waktu tu. Satu orang dia keluarkan duit dia, berdinar-dinar duit emas ni. Dia pergi kepada orang ramai nak cari orang yang terima sedekah dia. Tak ada siapa terima. Sampai dia kena rayu, terimalah pemberian saya. Terimalah. Dia nak cari penerima zakat, dia tak jumpa. Akan sampai zaman macam tu. Jadi kalau ada orang sudi nak terimalah kasih pada dia. Kan? Itu cara nak didik hati. Jangan apa Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu rosakkan pahala sedekah kamu dengan apa? Pertama, mengungkit-ungkit. Yang kedua, dengan menyakiti. Mengungkit-ungkit dan kedua menyakiti penerima sedekah. Maksudnya orang tu oleh kerana dia dah banyak buat baik kepada orang lain, dia lebih kurang dengan orang tu. Sebab dia kata orang ni tak marah, dia boleh kurang lah. Buat benda menyakitkan hati pun dia tak apa. Dia ni bawah aku sebab aku itulah. Itu yang Nabi kata, Jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kalau kamu buat macam tu, kamu hanya kata ni ayat Quran. Sedekah kamu. Okey, kita habiskan. Dan apa tadi? Serta lebih utama diberikan kepada kaum kerabat dan jiran. Jadi bila bagi sedekah, ada hadis yang berbunyi, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah wa 'ala dzir rahimi sintan sadaqatun wasilah. Nabi SAW bersabda, sedekah kepada orang miskin ni adalah satu sedekah. Sedekah kepada kaum kerabat ada dua perkara. Pertama, dia adalah sedekah. Yang kedua, dia adalah silaturahim. Kalau kita bagi sedekah kat family kita, kita dapat dua perkara. Kita dapat amalkan sedekah, kita dapat amalkan hubung silaturahim. Sebab itu kalau ada sedekah, cari dulu family. Dalam sedekah ni dia tak ada istilah kronism. Sedekah ni bagus kroni. Bagi kat family dulu. Kan? Family tengok dulu adik-beradik siapa yang tak cukup, bagi dulu. Okey dah settle, cari orang luar. Kan? Bukan saya cari orang luar, adik-beradik terbiar, terlantar, pakcik, makcik, semua tengok tu. Tengok pakcik, tengok makcik, tengok adik-beradik, tengok anak saudara. Kan? Tengok tu semua dulu. Bagi mereka dulu. Itu lebih aula. Kerana di dalam itu ada dua perkara. Pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Dan yang kedua jiran. Sayyidina Aisyah berkata, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni ada dua orang jiran. Kepada jiran manakah yang aku perlu memberi hadiah? Maka Nabi bagi kaedah, beri kepada jiran yang paling dekat pintunya. Kita adalah contohnya kita masak lebih, kan? Nak bagi makan, nak bagi semua jiran tak cukup. Jadi kalau ditanya jiran yang mana satu, jiran yang pintu dia dekat rumah kita lah. Tapi member membawang dia bukan yang tu. Member membawang dia yang lepas 10 pintu tu, dia biasa bagi hak member bawang tu. Sepatutnya tak. Itu kaedah tu salah. Kena bagi jiran yang pintu paling dekat dengan rumah kita. Sebelah paling, maksud sebelah menyebelah tu memang dah. Sebelah menyebelah depan, bagi kepada yang paling dekat
di kalangan mereka. Kemudian wa waqti hajatin wa fi syahri siyam wa huwa bimahtaja iyaluhu haram. Bersedekah pada waktu yang diperlukan dan pada bulan puasa sangat besar kelebihannya. Jadi sedekah ni waktu diperlukan. Ni lebih aula. Maksudnya memang contohlah dilancarkan derma. Memang betul-betul ada urgent, ada orang baru kebakaran. Habis dah tinggal sehelai sepinggang. Waktu tu kita bagi sedekah, itu lebih aula. Kerana betul-betul dia perlu, kan? Satu, kita bagi sedekah random je. Tapi kita bagi sedekah kepada orang yang memang perlukan amount tu, maka itu lebih afdal. Sehingga sebagian ulama kata antara bagi sedekah dengan bagi hutang lebih aula. Bagi hutang, orang mahu berhutang, kita bagi kat dia. Sebab apa? Sebab bila orang tu dia nak berhutang, maknanya amount tu dia memang perlu. Dia memang terdesak secara umum. Ada je tak sesak, tapi secara umumnya dia perlu. So bila kita datang bantu dia, membantu seorang Muslim ketika dia betul memerlukan, itulah bantuan yang paling bagus. Hutang lah. Kalau kita boleh bagi sedekah lagi bagus lah. Satu kan kita bagi sedekah random. Sedekah kita bagi kita pun tak tahu orang ni perlu tak perlu. Tapi kalau orang tu datang kat kita, dia nak berhutang, secara umumnya amount yang dia nak tu secara umumnya dia perlu. Kita bantu dia dengan cara bagi hutang, maka itu lebih afdal. Kalau kita bagi sedekah lagilah, kan. Tapi antara bagi sedekah random dengan menunaikan permintaan orang nak berhutang, antara dua ni, maka yang ni lebih afdal. Sebab poin dia adalah kerana secara umumnya itulah amount ataupun yang dia sedang perlukan. Okey. Dan sedekah yang aula juga pada bulan Ramadan. Disebut bahawasanya Nabi SAW bulan Ramadan ni, Nabi akan jadi orang yang sangat dermawan. Nabi ni memang dermawan dah sepanjang tahun. Tapi bila tiba bulan Ramadan, maka Nabi SAW akan jadi lebih memerlukan. Lebih dermawan. Ada hadis Nabi ditanya, sedekah apa yang paling afdal? Nabi jawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Dan dipertegaskan juga sedekah ketika ada urusan-urusan penting. Ketika apa? Ketika perang, ketika haji, ketika sakit, ketika musafir. Dan sedekah ni pula ada waktu-waktu yang lebih afdal kita sedekah pada waktu itu. 10 Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah ni antara waktu yang afdal kita sedekah. Lagi waktu bila afdal sedekah? Pada hari raya. Di tempat-tempat mulia, contohnya sedekah kat Mekah, sedekah kat Madinah, sedekah kat Baitul Maqdis. Jadi sedekah ni dia akan jadi lebih utama bila berada di tempat yang mulia. Bila ada kat Masjid Haram, bila ada kat Mekah, bila ada kat Madinah, bila ada di Baitul Maqdis. Dia ada waktu pula bulan Ramadan, 10 Zulhijjah, hari-hari raya. Ataupun bila ada urusan penting, contohnya haji. Ada orang nak pergi haji, kita bagilah sedekah dia, boleh guna waktu masa haji, contohnya kan. Ada orang sakit, ada orang lancar ni tabung ni, orang sakit, atau ada orang nak musafir, bagi sikit. Jadi pada ketika itu, maka dia akan jadi lebih afdal. Dan aulanya kita mulakan sedekah itu dengan orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita. Dan disebut di sini termasuklah juga isteri. Sedekah tu afdal bagi isteri lah, kan? 10 Zulhijjah. Yalah, dalam sebulan Ramadan, 10 akhir tu lagi lah afdal. Dia best in the best. 10 Ramadan tu dah bagus dah, tapi 10 akhir tu dia lagi. Begitulah. Jadi sedekah ni dimulakan dengan orang yang paling rapat. Pertama, ibu bapa. Kita tak panggil lah sedekah, hadiah lah. So ada duit banyak sangat ni,
nak bagi ni, pertama bagilah kat mak bapak. Satu nafkah tu yang makan minum basic. Bagilah juga duit tambahan, kan? Nak buat belanja ke apa, nak buat kadang orang tua ni dia bukan ada apa-apa keperluan pun, tapi dia nak ada duit supaya cucu datang boleh bagi duit raya, kan? Jadi dia duit raya orang bagi kat dia bagi kat cucu dia. So dia rasa macam tak kena kalau tak bagi, kan? Tapi tak ada duit, jadi kita bagi kat dia duit. Kadang dia nak pergi rumah kawan dia baru dapat cucu, adalah juga duit nak pergi sedekah, kan? Ataupun dia nak buat makan-makan ke kat kawan-kawan yasin dia, tahlil dia, adalah juga duit. Jadi kalau kita sekadar wajib, cukup kita tanggung makan minum je. Tapi bagilah supaya family, ibu bapa kita tu ada juga duit lebih untuk apa-apalah keperluan dia. Dan termasuk juga isteri. Satu, isteri ni kita bagi nafkah. Sebenarnya isteri ni kita tak wajib pun bagi duit bulanan kat dia. Tak wajib. Nafkah ni bukan duit bulanan. Nafkah ni makan minum lah. Makan cukup, minum cukup, baju cukup, rumah dah ada. Dah kira dah bayar nafkah lah tu. Tak perlu pun tambah lagi duit. Tak perlu. Tapi segi hukum, segi wajib. Tapi bagusnya bagilah, kan? Sebab kalau dalam suami isteri ni kalau semua cerita wajib je, sekali isteri tu pun dia kira saya tak wajib masak. Sebab dia dengar ustazah cakap saya tak wajib masak, dah semua tak nak masak pula, tak nak basuh baju. Jadi ini dalam mahkamah ke, ini dalam rumah tangga. Mahkamah aja yang cerita wajib tak wajib ni, kan? Rumah tangga tak boleh diuruskan macam uruskan hukuman dalam mahkamah ni. Hakim yang putus, yang ni wajib, yang tak wajib, ini kena bayar denda, ini saman. Dalam rumah tangga tak boleh macam tu, kan? Kalau macam tu semua mengungkit. Dalam kitab kata suami tak wajib tanggung kos perubatan isteri. Dah mampu dapat suami macam tu, pergi klinik, kau pakai duit kau sendiri, aku tak wajib tanggung. Isteri demam pakai duit isteri, isteri beranak pun pakai duit isteri kak. Itu bukan suami bijak, kan? Dia rasa dia bijak sebab dia kata dalam kitab fiqh sebut macam tu. Tak, sebut macam tu bukan suruh kau buat, kan? Tak wajib, tapi kalau bagi bukan berdosa pun. Bagilah lagi bagus, kan? Jadi antara pemberian yang bagus diberikan adalah kepada isteri. Duit lebih lah, lagi duit lebih. Kemudian kepada sepupu. Kalau ada duit bagi kat sepupu, kan? Sepupu belah mak, sepupu belah ayah. Kalau kita ada saudara susu, itu pun kira adik-beradik kita kak. Kita ada family susu, ada mak ibu susu. Ibu susu pun santuni juga, kan? Kalau ada duit bagilah kat dia. Kita ada adik-beradik susu, bagi. Kemudian siapa lagi? Ipar. Ini semua tingkatan ni. Ada ipar. Jadi kalau kita ada lebih nak bagi kat siapa? Yang lain tadi dah selesai. Ipar. Bapa mentua, mak mentua, ipar, adik ipar, kakak ipar, biras. Kemudian begitulah dia tengok. Itu cara bagi sedekah. Tengok dulu orang yang dekat dah settle, lepas tu pergi yang selepas mereka dah selesai, tengok lagi orang selepas mereka, baru kita tengok kawan-kawan kita. Tapi yang banyaknya berlaku dia belanja kawan dia. Belanja kawan tak ingat tu. Tak apa, ambil aku belanja. Tapi dengan isteri masya-Allah kedekut. Dengan kawan unlimited. Dia sedia belanja masa, dia sedia belanja perasaan. Kawan ni kutuk dia pun tak kisah. Tu masuk belanja perasaan. Tapi dengan ni family dia kedekut sangat. Dia tak boleh lah macam tu. Okay. Kemudian contohlah kita ada family. Satu ni kita ada jiran. Maka family lebih utama. Family yang duduk jauh daripada kita lebih utama daripada jiran yang duduk, jiran tapi bukan family, yang duduk dekat dengan kita. Ataupun kita ada jiran, tapi ada jiran tu di family kita. Ada jiran yang bukan family. Maka jiran yang family lebih utama untuk kita santuni berbanding jiran yang bukan family. Kemudian disebut kat sini, ni lagi dahsyat. Dia kata bila kita sedekah ni,
bagusnya kita cari, kalau family tu, family yang musuh dengan kita. Bagi kat dia, lagi bagus. Memang supaya dia suka kat kita. Kan gaduh. Kan sengat. Yelah, buat apa bagi kat dia? Syok dia. Memang tujuan bagi dia syok supaya kita dah tak jadi gaduh. So dalam bagi sedekah tu dia ada apa? Dia ada sedekah dan dia ada hubungkan silaturahim. Kan kita ada tanggungjawab hubungkan silaturahim supaya persekitaran itu dapat dirapatkan. Dan Nabi kata mulakan dulu. Kalau berlaku dua orang tak bercakap, kita jadilah orang yang pertama memberi salam. Kan? Orang yang pertama menghulur tangan lah. Jadi dalam hadis sebut ni, hadis ni Nabi kata sebaik-baik sedekah kepada kaum kerabat yang bermusuh. Tu Nabi kata kaum kerabat yang bermusuh. Tujuannya apa? Sebab dalam tu ada 2 in 1. Dalam tu ada sedekah, dalam tu ada merapatkan ataupun mencantumkan semula silaturahim. Kemudian makruh sedekah dengan benda yang tak elok. Makruh sedekah dengan benda yang ada syubhat. Kemudian disunatkan masa kita sedekah itu, kita sedekah dengan hati yang rela. Dan kita bagi benda yang paling kita sayang. Kalau boleh, itu lagi tinggi. Dan khususnya sedekah yang bagus adalah kita bagi air. Dan haram kita mengungkit-ngungkit sedekah, haram. Dan siapa yang mengungkit-ngungkit sedekah, maka batallah pahalanya. Dan sedekah ni bagi kepada orang kaya pun boleh, bagi kepada orang miskin boleh, orang kaya pun boleh. Taklah kata kalau bagi kat orang kaya ni salah, tak. Contohnya orang buat makan Ramadan, itu kan sedekah. Kan yang makan tu orang kaya pun makan, orang miskin tak ada masalah. Orang bagi sabil. Jadi orang Arab ni kalau Ramadan ni bagi makan dia memang buat betul. Sabil kalau kat Masjid Haram kan. Jadi benda basic yang dia bagi air mineral lah. Air, banyak air. Buat korma, air, makanan. Bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Kemudian saya baca lagi berkaitan dengan sedekah ni. Disunatkan bagi orang kaya untuk mengelakkan diri dari ambil sedekah. Dia tak payah ambil, utamakan orang yang lebih memerlukan. Kemudian kalau satu orang tu dia sebenarnya tak miskin, tapi dia berpura-pura miskin. Dia berpura-pura miskin, kemudian dia dengan sebab dia berpura-pura miskin, orang bagi kat dia, maka yang dia ambil itu hukumnya adalah haram. Sebab apa? Orang bagi ingatkan dia miskin tapi dia ambil. Rupanya dia tak miskin. Jadi dia bukan ambil hak yang dia boleh mengambilnya. Kemudian apakah hukum meminta-minta? Minta sedekah. Apakah hukum minta sedekah untuk diri sendirilah? Ada je kita tengok kan, contohnya orang buat kotak derma untuk sekolah. Yang tu lain, itu boleh. Yang ni maksudnya meminta sedekah lah. Meminta sedekah tu, yang memang dia minta tu untuk diri dia. Maka hukum meminta-minta ni atau minta sedekah ni, hukumnya kalau dia perlu tak haram. Tapi kalau dia perlu, maka hukum dia haram. Ini yang saya ada tegur ni sekarang ni kan, orang live TikTok. Kan TikTok ni dia ada gift. Jadi dia kadang-kadang berlaku orang yang live TikTok ni, mungkin yang tahu TikTok. Tahu. Dia kan TikTok ni ada orang boleh bagi gift kat kita. Gift. Dia bagi singa, dia bagi paus, dia bagi bunga. Jadi ada orang yang buat TikTok ni dia memang minta. Dia letak lagi QR. Siapa lagi nak bagi gift ni, siapa lagi. Nampak macam terhormat lah, tapi sebenarnya itu termasuk meminta-minta. Meminta-minta dalam keadaan kita tak perlu hukumnya haram. Tak boleh. Sebab tu orang Nabi sebut, siapa yang membuka pintu meminta-minta, maka Allah Ta'ala tak akan tutup pintu kefakiran dia sampai bila-bila. Maksudnya kita tengok ada orang yang dia meminta ni daripada kita kecil sampai tua, masih lagi dia minta sedekah. Kan? Padahal duit yang dia dapat tu, collect tu banyak. Mungkin banyak daripada kita kalau kerja. Tapi sampai dah berpuluh tahun masih kekal sebagai peminta sedekah. Sebab apa? Siapa yang biasakan diri dia meminta-minta, pintu fakir tu tak tutup.
Sampai kesudah dia fakir je. Sama ada dia memang terus kekal fakir sebab yang dia dapat tak berkat, atau dia dah seronok dapat duit percuma. Bila dia seronok dapat duit percuma, dia dah tak nak susah bekerja, dia lebih suka berkeadaan menjadi peminta sedekah. Jadi meminta-minta dalam keadaan kita tak berhajat hukumnya haram. Apa dia? Mana ada saya sebut? Oh, bagi. Boleh. InsyaAllah. Dia makruh tu kalau kita makan, lepas tu kita tak gosok gigi. Makan masuk. Okey, insyaAllah. Boleh bagi. Sedekah ke hadiah ke? Boleh. Yang tak elok, yang buruk, bagi durian yang dah, bagi durian pula, rambutan yang dah hitam, dah lebam, boleh. Tak makruh, boleh. Bagi tepoyak, bagi budu, boleh. Tak makruh. Kemudian yang terakhir, wafadilul, ada lagi. Dia kata, manakala bersedekah dengan sesuatu harta yang sedangkan dia dan orang bawah saraannya lebih memerlukanlah haram. Kita sedekah. Syarat sedekah ni adalah selepas lebih daripada keperluan. Satu orang dia sedekah, dalam masa yang sama dia abaikan nafkah anak dan isterinya, hukumnya haram. Sedekah ni bila untuk diri dia settle, untuk anak dah settle, isteri dah settle, ada lebih baru sedekah. Tapi kalau dengan sebab dia sedekah menyebabkan duit makan anak dia tak ada, duit makan isteri dia tak ada, hukumnya haram. Itu maksudnya, manakala bersedekah dengan sesuatu harta sedangkan dia dan orang di bawah saraannya lebih memerlukan, adalah haram. Dia punya alasannya mudah je. Menanggung nafkah anak isteri wajib, sedekah sunat. Mengutamakan sunat ke mengutamakan wajib? Mengutamakan wajib, kan? Nafkah anak isteri juga kan wajib. Takkanlah mengutamakan sunat lalu dengan cara meninggalkan wajib. Maka tak boleh. Kecualilah anak dan isteri dia redha. Dia dapat isteri yang mujahidah, macam Sayyidatina Khadijah, macam isteri sahabat-sahabat Nabi, isteri Sayyidina Abu Bakar, Fatimah binti Asad. Tak apalah. Kan Sayyidina Abu Bakar pernah dalam satu peperangan tu, dia telah infakkan harta dia. Dia bawa harta dia datang peperangan Tabuk, kalau tak silap. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Nabi tak tanya apa yang kau bawa, banyak mana kau bawa. Nabi tanya berapa banyak kau tinggalkan untuk keluarga. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku telah meninggalkan Allah dan Rasul. Maksudnya semua harta aku bawa untuk anak, aku tinggalkan Allah, jaga mereka, Rasul. Kita tak ikut sebab isteri beliau ini memang isteri yang telah terlatih, yang memang redha, sedia bagi. Orang umum tak boleh pakai kaedah Sayyidina Abu Bakar ni. Kemudian kan ada kisah yang masyhur, antara cara Nabi melayan tetamu adalah dengan mengagih-agihkan tetamu tu kepada sahabat-sahabat. Ada satu orang tetamu ni, Nabi tanya, okey, siapa yang sedia bagi makan kat tetamu ni? Satu orang sahabat dia angkat tangan, dia sedia, dia bawa baliklah tetamu. Jadi kemudian dia telah mesyuarat dengan isteri dia, tanya ada tak makanan. Isteri kata, adalah sikit makan malam untuk kita dan anak-anak. Maka dia kata kepada isteri dia, tidurkan anak-anak, lekakan dia sampai dia orang mengantuk dan tidur awal, tak makan malam. Dan nanti waktu tetamu datang, aku akan padamkan lampu.
dan berpura-pura membetulkan lampu. Supaya apa? Supaya tetamu tak nampak rupanya tuan rumah tak makan. Sebab makanan tu untuk tamu je. Jadi kalau lampu menyala, tetamu dia rasa bersalah lah tuan rumah tak makan. Jadi cara dia pakat dengan isteri dia, tutup lampu. Nanti buatlah macam tengah betul lampu sambil tetamu makan. Dan tetamu menyangka tuan rumah pun makan. Sebenarnya semua makanan itu diberi kepada tetamu. Dan rancangan itu berjaya. Mereka suami isteri malam itu tidur dah kena lapar. Dan anak pun tidur dah kena lapar. Esok pagi, masa sembahyang subuh, Nabi beritahu kepada dia berita gembira, iaitu Allah begitu suka dengan apa yang dia buat malam tadi. Dan Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran yang berbunyi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka utamakan orang lain walaupun mereka memerlukan. Ni sahabat Nabi lah. Maksudnya dia pakat suami isteri nak bantu orang. Dia buat muslihat supaya orang lain senang. Hari ini banyaknya orang buat muslihat pakatan untuk dia makan harta orang. Ini lain macamnya ni. Dia buat pakatan ni supaya orang lain senang. Hebat kan? Sebab tu sahabat adalah orang yang hebat. Kemudian yang last sekali, wa fadilul hajati fihi ajru biman lahu ala tirarin sabru. Bersedekah, yakni harta yang melebihi keperluan diri dan tanggungan sehari semalam. Padanya akan dapat pahala bagi orang yang sanggup bersabar atas kepayahan. Yalah, lebih daripada keperluan. Kalau satu orang tu dia harta yang lebih daripada keperluannya, dia tak simpan, dia sedekah semua. Bagus. Siapa yang sedia bersabarlah. Maksudnya dia memang simpan kat dia yang perlu je. Yang baki memang tak ada. Baki habis. Dia, kalau siapa mampu buat macam ni, pahala besar lah. Itu sebab sedekah ni kan ada martabat. Kalau siapa tak mampu buat martabat yang tinggi ni, dia buat lah. Memang ulama' tasawuf ajar, nak sedekah ni pun kena latih. Mula bagi sikit dulu, sehari RM1. Lama-lama orang tu akan dapat kekuatan, dia tambah lagi RM2, kan, RM3. Tambah lagi. Mungkin akan sampai satu tahap, satu orang satu hari dia bagi sedekah ribu-ribu. Ada satu orang Habib setiap hari dia akan bagi fakir miskin ni beratus-ratus kilo kurma. Setiap hari dia punya sedekah dia. Tapi dia sampai tahap macam tu ni adalah atas latihan yang lama. Sebab kita jangan bagi sedekah, lepas kita bersedekah kita menyesal. Masa bagi sedekah semangat, lepas tu menyesal, kenapa lah aku bagi, dah aku tak ada duit. Kalau macam tu tak payah. Jadi cara dia adalah latih. Dia kena latih. Kan benda baik ni kena latih. Latih bagi sikit dulu. Kita latih anak kita. Kerana cara nak latih anak sedekah ni, kita bagi duit kita. Kan ada orang minta kan, kata ambil duit ni pergi bagi kat pakcik tu. Itu pun cara latih anak dia biasa dengan memberi. Bagilah sikit. Sebab insya-Allah orang yang suka sedekah ni, kita tengok dah banyak dah, dia tak akan miskin. Takkan. Dia tak akan miskin. Dan kita tengok orang yang lebih ni, rupanya antara dia punya rahsia dia memang suka bagi. Jadi benda ni kena latih. Dan insya-Allah macam antara sahabat yang jenis tak simpan harta ni siapa? Sayyidina Abu Zar. Abu Zar ni, dia bagi dia harta ni sekadar perlu, lebih kena sedekah. Dia semua yang baki dia sedekah. Tapi menyimpan harta tak salah. Kerana ada juga riwayat Nabi simpan keperluan setahun. Nabi kan ada banyak isteri. Jadi keperluan isteri-isteri Nabi setahun tu Nabi simpan. Ada juga riwayat lepas sembahyang terus bangun, kerana fikir ada harta yang belum disedekahkan. Ada juga begitu. Jadi ada keadaan Nabi simpan, ada keadaan. Itu semua untuk kita boleh amalkan. Jadi kita kuat yang mana kita amalkan. Tapi kena ada lah. Maksudnya bahagian dalam hidup kita ni kena ada sedekah. Sebab faedah sedekah ni, pertama, menambahkan harta. Yang kedua, dia protect diri kita. Dia panggil menolak bala.
tidak ada, dalam hadis ada menyebut tidak ada amal yang menolak bala yang lebih kuat daripada amal sedekah. Bala yang belum datang dia tolak, bala yang sedang ada dia angkat. Itu sedekah. Contohnya kita ada masalah, ada anak sakit, maka antara cara kita boleh guna, moga-moga diberi kesembuhan, kita sedekahlah. Sedekah, buat makan, niat supaya Allah bagi kesembuhan. Itu pun cara juga. Wallahu ta'ala alam wa ilmu atam. InsyaAllah kita dah selesai bab zakat. Lepas ni kita sambung bab apa, Ustaz? Sebenarnya bab puasa ni dah baca. Ke langkah tu bab haji je lah. Kita baca awal kan. Lepas bab puasa ni bab haji lah. Langkah tu bab haji lah. Ke mana? Bab nikah. Etika. Bab haji lah, bab haji. Etika ni dekat Ramadan kita baca balik. Dia boleh je nanti dekat Ramadan kita baca balik bab puasa boleh. Kan, nak ingatkan balik. Nanti dekat puasa lah. Tapi yang lepas ni, yang tahun bulan depan ni baca bab haji lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Maulana kita yang telah menghabiskan bab yang itu. Jadi sedekah apa tu? Buat sedekah zakat. Zakat ya. InsyaAllah kita akan bertemu ya pada bulan depan. Saya tengok dalam 23 lah. Bila 23 Baik lah. Nanti saya update ya. 23 8. Bulan 8. Yang 3. 23. Budak kalau akhir tu ada program lah. Boleh. Ada program malam tu, tu. malam. Program malam. 23 lagi juga. Ya. InsyaAllah kita bertemu lah akan datang ya. Jadi yang kedua kita mengucapkan banyak terima kasih lah kepada jemaah sekalian yang sudi bersama pada pagi ni ya. Walaupun kita dalam keadaan sibuk ya, tapi kita ni lebih aula lagi ya. Apa kata Rasulullah? Halaku ummati bi syai'ain. Pertama tarkul ilmi kan, meninggal menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu ni ya. Kalau tidak hancurlah kita orang, kita malah belajar ya. Dah tua Ustaz. Dah tua lagi kita banyak ajar lah. Dapat ilmu lagi banyak ajar. Itulah. Ya kita samalah doa daripada Tuhan kita dan doakan kita semualah sehat insya-Allah kita dapat bersama ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa liasatidatina wa lidhawil huquqi alaina من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارتده إلينا عند حاجاتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم. Ikut semualah Pak ni Dewan Selera ya. Terima kasih. Live kan boleh kan? Nice.